Selamat pagi dan selamat datang ke Minggu Kerjaya Universiti. Apa khabar semua pelajar tingkatan 5? Saya sangat gembira melihat wajah-wajah bersemangat di hadapan saya ini. Anda semua bukan sahaja pelajar sekolah, tetapi anda adalah bakal pemimpin, pencipta dan penggerak utama masa hadapan negara kita. Baiklah, dalam sesi penerangan hari ini, saya akan kongsikan satu rahsia besar tentang satu laluan pendidikan yang berpotensi mengubah hidup anda sepenuhnya. Mari kita selami topik utama kita pada hari ini, iaitu kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational serta peluang kerjaya. Ini adalah peta perjalanan ringkas kita. Kita akan sentuh 6 perkara utama. Pertama, maksud sebenar pendidikan teknikal dan vocational. Kedua, mengapa ia bukan pilihan kelas kedua. Ketiga, laluan pengajian selepas sijil pelajaran Malaysia. Keempat, kerjaya era revolusi industri keempat. Kelima, usahawan muda. Dan akhirnya, bagaimana masa depan milik anda. Baiklah, kita terus ke bahagian yang pertama. Apakah sebenarnya maksud pendidikan teknikal dan vocational ini? Jadi, anda mungkin terfikir, adakah kelas ini sekadar duduk membaca buku teks yang tebal dari pagi sampai petang? Jawapannya, sama sekali tidak. Laluan ini memberi tumpuan 100% kepada latihan amali secara praktikal, pendedahan industri sebenar dan juga pematuhan standard pekerjaan dunia nyata. Malah, untuk pengetahuan anda, ini adalah agenda utama negara kita melalui dasar latihan teknikal negara untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang berpendapatan tinggi. Pendek kata, ini adalah pendidikan yang membolehkan anda bertindak, menggunakan kemahiran tangan dan menyelesaikan masalah secara nyata. Kita beralih ke bahagian yang kedua. Ini sangat penting. Mari kita sama-sama buang stigma lama bahawa ia hanyalah pilihan kelas kedua. Sila lihat angka ini, 96.5%. Sangat luar biasa, bukan? Ini adalah kadar kebolehpasaran graduan teknikal dan vocational untuk tahun 2024. Secara matematiknya, angka ini membuktikan dengan sangat jelas bahawa laluan ini sebenarnya adalah pilihan kelas pertama untuk menjamin masa hadapan kewangan yang kukuh. Bayangkan, hampir setiap pelajar yang menamatkan pengajian akan terus mendapat tempat di dalam industri. Nah, ini satu lagi faktor menarik. Ramai graduan kita langsung tidak perlu bersusah payah mencari pekerjaan. Mengapa? Kerana pihak industri sendiri yang akan menyerap mereka serta-merta selepas mereka tamat latihan amali. Saya ambil satu contoh terbaik. Ada seorang lepasan sijil kimpalan bernama Ahmad. Beliau terus diserap sebagai pekerja tetap dengan gaji yang lumayan di sebuah syarikat minyak dan gas gergasi tepat pada hari terakhir latihan amalinya. Pihak industri sebenarnya berebut-rebut untuk mendapatkan kepakaran graduan seperti ini kerana mereka sudah bersedia untuk bekerja bermula dari hari pertama lagi. Seterusnya, bahagian yang ketiga, laluan pengajian selepas sijil pelajaran Malaysia. Apa langkah anda selepas ini? Anda tidak perlu risau, laluan pengajian anda telah disusun dengan sangat rapi. Selepas anda menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia nanti, langkah pertama anda boleh bermula di College Vocational untuk mendapatkan sijil atau diploma. Selepas itu, untuk langkah kedua, anda akan dibentuk menjadi pakar melalui latihan industri yang sebenar. Dan untuk langkah yang ketiga, tahukah anda boleh menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, seperti di Universiti Tun Hussein On Malaysia atau Universiti Malaysia Perlis. Jadi, tiada had langsung untuk anda mencapai tahap akademik yang paling tinggi. Dan jangan bimbang tentang pilihan tempat belajar kerana ia amat meluas dan fleksibel. Kita mempunyai rangkaian institusi yang besar seperti College Vocational, Politeknik, College Community sehinggalah ke institusi Majlis Amanah Rakyat seperti Pusat-Pusat Latihan Kemahiran dan Universiti Kuala Lumpur. Ditambah pula dengan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Bidang apa yang ditawarkan? Anda sebut sahaja. Dari teknologi elektrik dan kejuruteraan otomotif sehinggalah kepada seni kulinari dan multimedia. Memang sentiasa ada tempat khas untuk apa sahaja minat dan bakat teknikal yang ada dalam diri anda. Sekarang kita masuk ke bahagian yang keempat yang pastinya sangat mengujakan. Kerjaya hebat era revolusi industri keempat. Jika kita bercakap tentang permintaan tertinggi pasaran masa kini, industri sedang rancak menjejaki pakar kecerdasan buatan dan jurutera robotik. Di sektor teknologi hijau pula, kepakaran membabitkan kenderaan elektrik dan panel solar sangat didambakan oleh syarikat-syarikat besar. Manakala di bahagian digital dan kreatif, mereka dan pembangun web serta animator profesional sedang menjadi rebutan, bukan sahaja di peringkat tempatan, malah global. Negara kita juga sedang beralih secara drastik ke arah tenaga yang boleh diperbaharui. Tahukah anda apa maknanya ini untuk anda? Ia membuka peluang tanpa batasan dalam sektor teknologi hijau dan kenderaan elektrik. Menjadi seorang juruteknik kenderaan elektrik atau pakar penyelenggaraan teknologi hijau pada waktu ini bukan sahaja menjanjikan pendapatan yang sangat lumayan, tetapi ia adalah satu bidang kerjaya yang kalis masa hadapan dan akan terus berkembang dengan sangat pesat.
Kemahiran praktikal sebegini mempunyai satu kelebihan yang amat berharga. Graduan sentiasa menjadi rebutan majikan. Jurukimpal dasar laut, sebagai contoh, mampu meraih pendapatan belasan ribu ringgit sebulan. Ini secara langsung mengurangkan kebergantungan negara kepada tenaga buruh asing dalam sektor kritikal. Pada masa yang sama, mari kita lihat ke peringkat global. Graduan dalam bidang kulinari berpeluang terbang tinggi bekerja sebagai ketua tukang masak di hotel-hotel mewah bertaraf antarabangsa, atau anda boleh menjadi pakar teknologi di syarikat multinasional. Pintunya sentiasa terbuka luas. Bergerak ke bahagian yang kelima, usahawan muda berpendapatan tinggi. Mari kita bincangkan bagaimana anda boleh menjadi bos kepada diri anda sendiri. Graduan kemahiran vokasional sebenarnya sedang mendominasi 4 sektor utama keusahawanan negara. Sebaik sahaja menamatkan pengajian, mereka tidak hanya duduk di rumah menunggu tawaran kerja. Sebaliknya, mereka bertindak tangkas, membuka bengkel automotif atau motosikal sendiri, menubuhkan syarikat perkhidmatan pendakwaian elektrik, melancarkan sebuah studio reka grafik bertaraf profesional ataupun memulakan empayar perniagaan, bakery dan catering yang mewah. Benar, dengan kemahiran di tangan, anda bebas menjadi majikan kepada diri anda sendiri. Dan percayalah, anda langsung tidak bersorangan dalam menerukai laluan hebat ini. Lebih daripada 423,000 pendaftaran pelajar direkodkan pada tahun 2024 sahaja. Anda bakal menjadi sebahagian daripada satu gelombang pergerakan mega yang disokong secara besar-besaran oleh dana pihak kerajaan. Tambahan pula, lebih 10,000 orang pencarah pakar telah menjalani latihan pengkemaskinan kemahiran bersama pemain industri utama. Ini untuk memastikan setiap perkara yang anda pelajari di kelas sentiasa selari dengan kepesatan teknologi masa kini. Kita telah tiba di bahagian yang keenam dan yang terakhir, iaitu masa depan milik anda. Dunia hari ini berubah dengan kelajuan yang sangat luar biasa. Perubahan pantas teknologi ini memerlukan modal insan yang bukan sahaja berkemahiran tinggi tetapi amat mudah beradaptasi dengan situasi baharu. Pembelajaran teori akademik semata-mata tidak lagi mencukupi. Anda benar-benar memerlukan kemahiran secara fizikal, kelincahan minda, praktikal dan kepakaran untuk terus bertindak. Inilah senjata utama yang ditawarkan oleh pendidikan kemahiran ini, yang melengkapkan diri anda dengan kemampuan untuk sentiasa kekal relevan, tidak kira bagaimana lanskap ekonomi dan teknologi masa hadapan berubah. Jadi, persoalan terpenting untuk anda pada hari ini ialah, adakah anda bersedia memacu masa depan? Peluang kejayaan sudah terbentang luas, laluan pengajian telah disediakan dengan kemas dan pihak industri sedang beratur menunggu kepakaran teknikal anda. Jadikan pendidikan kemahiran ini sebagai batu loncatan utama anda sejurus tamat menduduki sijil pelajaran Malaysia nanti. Percayalah, dengan kemahiran praktikal yang mantap di tangan, masa hadapan bukan sahaja menjadi milik anda, tetapi ia akan berada sepenuhnya di dalam kawalan anda. Selamat maju jaya. Para pelajar sekalian, semoga pilihan yang anda buat pada hari ini akan melakar sebuah sejarah kejayaan yang paling luar biasa untuk hari esok.